Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua ni, ada 12 saya rasa. Okay. Saya terus pada soalan tadi. Kami sebenarnya di NG ni betul kita ada satu kilang di Kelang, kita ada sendiri, tapi keperluan untuk kilang kita tidak mencukupi lah untuk trend sekarang, zaman sekarang yang perlukan berbagai variety, berbagai design dan berbagai tas yang kita tengok di pasaran sana berbentuk yang canggih sekarang kita tengok. Jadi kita ambil satu inisiatif, kita bekerjasama berkolaborasi dengan Jepun. Okay, so Jepun ni sebelum kita berkolaborasi kita dah pergi visit, kita melawat kilang mereka di Gifu, kilang tu di Gifu, Jepun. So kita tengok teknologi mereka ni sebenarnya amat canggih. So sebagai contoh, tal yang saya pegang ni, dia punya firing ni 1200 degree. Maksudnya lagi lama dia bakar lagi kuat ketahanan dia. Kuat punya ketahanan dia. So ada juga yang buat pembakaran tas tu kurang daripada 1200 degree. So yang ini memang dari segi ketahanan dia memang kuat lah. Selain ketahanan, kita tengok sendiri variety dia, design dia, tengok bermacam-macam lah. So daripada awal kita buat R&D di Japan, kilang mereka akan every year, setiap tahun mereka akan keluarkan design dan teknologi yang baru. Tengok di sini So kita sedia maklum kualiti mereka sebenarnya, kualiti mereka sebenarnya yang kurang ada di tempat kita ni, membuatkan kami tertarik untuk membuat peleburan di Jepun. So sampai sekarang ni kita masih berkolaborasi dengan Jepun. Even setiap tahun pun in term of quality kami bekerjasama dengan Sirim Malaysia untuk test sama ada barang ni betul-betul kualiti atau tak. Jadi kita setiap tahun kita buat test report dengan Sirim untuk produk ini. Di samping itu kita ada buat juga kerajaan kita sekarang ni menggalakkan eco green, teknologi hijau. So kilang Jepun ni pun dia capai teknologi hijau hasil dapatan daripada Sirim. Itu tentang teknologi. Kerjasama ni lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Daripada awal tu tak banyak dia punya tas. Dia bermula daripada tas swimming pool. Tu sekarang banyak pada wall dengan floor. So yang paling latest kita ada yang handmade. Handmade tas. Di sana nanti memang ada lah, kita tengok dia buat dekoratif tas. So kelainan tu nampak sangat lah berbeza dengan industri tas kita. Apa jenis? So liquid. Sebab rentak tu. Okey, terima kasih, soalan bagus tu. Sebenarnya kita lebih daripada 1,800 jenis. Jenis untuk Jepun kita ada 200 keseluruhannya tersimpan dekat Malaysia punya kilang SKU 1,800 daripada Jepun 200. 200 design lah maksudnya. untuk design. design. Kalau Japan ni dia punya design dia apa? Macam dia more atau minimalis ke apa? Dia more kepada minimalis. Lagi satu dia punya natural, dia punya surface dia pun agak lain sebab dia pembakaran dia ambil masa lama. So natural dia, efek natural dia dengan color dia lain daripada yang ada pasaran biasa. Kadang-kadang orang ada membandingkan Japan ni konsep Scandinavia ada juga konsep macam tu. Japan di minimalis dan dia mostly dekat situ. GNG dia only hanya bawa daripada Jepun ke ataupun Jepun dia ada beli sama dengan lain? Ada juga company lain membuat, tapi kita bawa ni berdasarkan kepada merit yang kerajaan peruntukan. Kita follow standard Sirim, Malaysia standard. Jadi bila kita forward benda tu, jadi kita tak ada masalah untuk pasarkan produk kita ni dalam tempatan juga. Ada juga kita kelebihan Ayuh punya kelebihan tu apa berbanding dengan company lain? Apa yang ada tawarkan di sini yang mungkin tempat lain tak ada? Sebenarnya kita paling besar ya, 1,800 produk. 200 daripada Jepun, kita ada juga daripada Spain, daripada Itali. Kita punya HQ dekat sini dan dealer kita seluruh Malaysia. Kelebihan dia memang kita antara terbesar jugalah dekat Malaysia. Jadi sebenarnya kelebihan tu lebih kepada macam designer atau arkitek. Dia lebih tengok kita pada kita punya produk tu sendiri. Kita tengok produk tu sendiri, kualiti produk tu sendiri. Sebab mereka akan, sebab produk tu akan memberi kesan pada mereka juga. Kalau mereka akan spek satu produk yang bukan mematuhi standard pada Malaysia standard atau Sirim atau CIDB sendiri, so
benda tu akan berbalik pada mereka semua. Sebab itu dari segi kebaikan tu berbanding dengan tata lain in terms of dia punya quality of task ni. So kita pun ada task lain yang berkualiti juga, tapi yang Japan ni yang kita the best lah task dia. Target sasaran untuk Jepun punya advice. Selain pada lokal, kita ada ekspor je. Macam saya ada buat ekspor ke India, Maldives, Pulau Panginan, lebih kita ada ekspor je. Dan dalam sama pasaran kita sebenarnya kita buat dalam 3 segmen. Pertama dalam retail, dealer kita ada banyak detail dekat Malaysia ni. Sabah Sarawak pun kita ada branch. Di samping itu kita buat projek. Projek, kalau tim kita ada satu projek tim, kita akan buat spesifikasi dengan konsultan lah, arkitek untuk spek produk tu, untuk pasarannya. Dan kita pun ada sendiri kita punya marketing team untuk pasarkan makanan tu. Jadi pihak Japan ni pun dia pun sangat setuju lah, sebab kita dah ada dealer kan. Macam dealer tu kalau tuan-tuan tengok kita punya buat semua ni kan, kita ada juga letak dekat marketing untuk kita punya dealer atau distributor kita ada macam tu. Yang Jepun ni best selling yang produk yang mana? Produk dapur ke? Dekat kita ni kebanyakannya best selling area kitchen atau pool lah, swimming pool banyak lah. Swimming pool kita paling banyak dari Jepun sebab dia quality dia ada serim kan. Maksudnya 100% memang dari Jepun memang dia Ya, purely ada dari Jepun. Dekat sini cuma kadang-kadang macam saya bagi contoh Japan datang macam ni kan, saiz sama macam ni, tetapi ada klien dia nak saiz macam ni tapi dia nak mix. Jadi kita setting dekat kilang kita. Dari kilang kita boleh setting lah dekat sini. Kita setting macam tu. almost macam custom made juga. Ya betul, custom made dah betul lah. Itu ayat benda ayat tu tadi. Kita tukar custom untuk pasang atas naik. Ya macam mana? Kita tukar kas untuk pasang. Sebab kita ada mall dekat factory kita. So yang special arrangement lah kita buat macam tu. Semua tertentu kepada J&D. Kadang-kadang ada, mostly kita boleh bercampur. Kadang ada minimalis, kadang mereka nak Scandinavian, kadang mereka nak apa ni, industrial. Ni walaupun daripada Jepun, dia boleh jadi industrial juga tile ni. Dia lain sikit. Kadang-kadang nak konsep J&D tu dia tertaluk kepada yang apa ni, orang yang datang beli. Tapi rasa trend sekarang macam mana? Trend sekarang itulah, dia bercampur lah. Betul. Mostly kalau dia trend ya, dia orang ikut pada minimalis lah. Minimalis, dia simple. So maknanya apa yang offer apa Japan punya task ni kenalah dengan orang punya taste. Yes, sebab dia memang dia asal dia minimalis ni mana mostly daripada Jepun. Mostly. Tile kalau kita tengok pun dia lain sikit lah. Dia colour dia punya konsep dia pun bercampur. Dia boleh jadi minimalis. Kalau susunannya betul, dia boleh jadi industrial. Ya, sebab kita ada variety design, pattern kan. Lepas tu yang sekarang ni kita ada yang handmade sendiri ada. Maksudnya yang sekarang ni kita panggil dry press. Yang biasa kita tengok SS kan, eksklusif kan. Tapi kita ada handmade tu yang membantu kita juga sebab dia satu kelainan daripada lagi yang jahit. So di market sana orang pun akan pilih handmade, trend sekarang ni kan. Handmade tu maksudnya kita buat manual. Ini kita buat pakai mesin ni, tu yang sharp ni kan. Part kan. Sizing lah. Jadi handmade ni dia buat manual daripada basic daripada kita baju pada tile yang zaman-zaman dulu lah. Kalau tempat kita ni macam dekat kita buat sayung tu kan. Dekat Perak, dekat Kuala Kangsar tu banyak lah dia manual macam tu. Tradisional lah. Ada betul, yes, tradisional. Quality tiles tu dia kira macam mana? Macam mana? Ketebalan dia ke? Quality set tiles tu dia kira macam mana? Ketebalan dia ke? Tak mudah pecah ke macam mana? Kebanyakannya tiles ni dia lebih kepada kalau nak katakan dengan kita punya ada capai satu standard lah. Negara kita ni ada satu standard. Kita biasa untuk yang first kali paling bagus tile tu ialah B1A. Maksudnya dia less than 0.1 atau 0.3 ke bawah, dia punya daripada water absorption dia. Maksudnya air tu kurang boleh masuk dalam tiles ni. Jadi tiles tu bagus. Macam padu. Ya betul, padu. Dia macam tiles Jepun dia kalau kita nak padu, dia memang untuk wall. Tapi dia punya kekuatan dia boleh jadikan untuk floor. Tapi dia licin lah. Dia punya kekuatan dia. Sebab tu kita galakkan untuk wall. Tapi dia floor pun dia boleh buat, dia punya kuat dia. Maksudnya kalau kurang resapan air kan dalam tiles tu, mana tiles tu lagi kuat lah.
lagi bagus lah. So banyakkan atas untuk dari Jepun ni untuk penggunaan di kitchen sajalah. Kitchen dan bathroom dan swimming pool tadi. Kita bagi tahu swimming pool Okay, trend design Jepun ni lebih kepada macam sisik ikan ke, awan larat ke. Tengok macam floral tak ada. Kita dipentingkan surface tu. Dia awan larat sebab dia more kepada apa ni, dia punya traditional influence macam yang ni kalau kita tengok, kalau kita pasang dia macam design lukisan Jepun, awan-awan. Ni design ni dah lama dari Jepun. Dia dah pada saya rasa berapa ratus tahun. So dia buat konsep dia buat dalam tahap. Dia design kalau kita tengok orang panggil apa, ada seni Jepun. Yang tu lebih kepada yang selalu kita beritahu lah traditional. Ya. Di situ Mostly Jepun semua more kepada dia punya sejarah dia. Filosofi untuk sejarah dia lah. So macam mana dengan permintaan sekarang setelah bawa masuk Jepun punya ni? Permintaan tinggi biasa macam ni tak semestinya guna untuk ruang yang besar. Dia sebab dia mahal, ruang kecil pun boleh guna. Sebab kita jual pun kalau ada stok, kita boleh jual dalam 3-4 pieces pun kita boleh jual. Penggunaan daripada mana bahan ni? Okey. Daripada Johor ke, Langkawi ke, Pahang ke? Okey, macam kilang kita tu memanglah kita ambil daripada Johor, tanah kalapa sawit kita beli kan. Tapi di Jepun ni kilang dia import, dia gunakan tanah di tempat dia sendiri. Maksud tempat dia dekat Gifu sana, dekat Japan sana. So kilang saya ni kalau nak pergi sana memang akan landing di Nagoya atau Osaka. Tu kita dalam perjalanan tu kita ada satu tempat nama dia Gifu. Dia kawasan-kawasan macam kampung lah, industri lain. So biasanya yang produk yang kita buat ni untuk yang kilang Jepun tadi, balik pada soalan tadi kan, bahan tu memang dia orang dekat tempat mereka. Mereka tak import dekat luar, mereka ambil daripada tempat dia orang. Sebab mereka lebih jaga daripada dia punya kita panggil raw material proses asalnya daripada untuk maintain dia punya teknologi tu. So asalnya memang tanah dekat tempat mereka. Tempat saya ni memang kita import lah. Kadang-kadang dia ada import daripada Indonesia yang local made. Tapi Japan ni yang saya pergi kilang tu memang dia gunakan raw material campuran untuk buat tas ni, jubin ni, makanan di tempat mereka. Dan benda ni pun Sirim tak terhenti di situ. Mereka nak tahu dekat mana dia. Saya angkut dia pergi tempat yang dia beli tas. Memang dia nak semua tu, sos tu mesti ada. So in term of quality dia akan jaga benda-benda tu. So bermakna kalau kita berdua ni kalau nak buat rumah, nak buat apa, kita beli dalam 10, 15, 20 kali boleh tak? Boleh. Sebab dia mahal. Tak semestinya ruang besar. Kalau ruang besar lagi mahal. Dia ruang kecil pun boleh. Kadang-kadang design dia sikit je kan, untuk backflash untuk kitchen itu je. Tapi itu yang sebenarnya dia punya killer tu, pembunuh dia, itu yang naik kan. Tenggelam dia punya kegenit apa kan. Itu yang sikit tu dia punya pandai dia punya design. Tadi kalau sebut medium range tu, maknanya harga dia dalam berapa orang boleh Start daripada macam belas-belas lah. Belas up to ratus lah. 18 kata? Ya. Kalau black splash tu berapa? Black flash tu black flash dalam 20 ke 30 lebih macam tu lah. Ada yang sikit. Total saja. So kalau installer tu you provide ke mana-mana installer? Ada orang biasanya dia yang datang sini pun Mana-mana tengok dekat pasang. dia ada. Kalau suka kita yang lain pun boleh lah. Boleh. Cuma kita guide dia lah. Kadang-kadang tas ni, kadang-kadang dia ada kena gap besar sikit tau macam ni. Dia special. Sebab tu. Kadang-kadang orang tak ada guide. Lepas tu special glue based on apa ni? Dia punya Kalau berat ni kan jatuh pula spare. yes. Dia sebenarnya kalau dia pasang simen yang betul, Plaster tu dia okey tak je. plaster. Kalau campuran tu betul, tak ada masalah. So far untuk installation ni, untuk Jepun ni kita jarang lah ada masalah salah pasang, jarang lah. Tapi yang macam kita ada yang produk lain yang mesti dia lain, kadang-kadang ada benda tu kan. Dia boleh, yang Japan ni boleh. Cuma kita takut yang tak boleh tu dari segi bajet orang lah. Biasa kita dah try dah. Kita buat sebenarnya macam depan ni apa ni, yang ada air pun ada, kita panggil fountain kan. Yang air kat bangunan pun ada. Tapi biasanya dia buat sikit je kot, saya rasa kan. Betul, saya setuju, memang betul. Sebab itu orang dekat Japan tu yang cat tu dia kurang kan. Sini kalau kita buat macam tu, tukang cat pun mengeluhnya dah semua dah pakai tile semua ni, cat tak ada. Tapi memang boleh, memang cuaca tu tanya soalan tu memang boleh. Kita sesuai lah. Betul.
Betul soalan ni. Kadang-kadang ada yang macam daripada kayu kan, wood kan, wooden bukan metal, wood tu. Kadang-kadang bila cuaca kata panas tu dia akan warping tau. Dia Itu betul. Ada material macam tu. Kita panggil recycle recycle ni produk daripada plastik, dia akan warping. Jadi yang ini tak lah, dia tak warping. Memang sesuai. Ini ketahanan tu disebabkan diorang bakar tinggi ke apa? One of the reason tu macam mana? In term of dia punya quality tu sendirilah. Selain daripada yang kita buat pembakaran tinggi tu. Lagi satu teknik pembuatan diorang ke apa macam mana? teknologi dia orang. Teknologi diorang. Kilang mereka lah. Ada buat pemindahan teknologi. Kita ada buat dia punya teknologi roofing. Dulu kita supply roofing, super jet. Memang kilang kita buat tu. Tapi kilang kita tu dah tukar, kita buat swimming pool tub. Memang kita buat daripada Japan. Saya bagi contoh yang paling senang dekat Ampang Jaya Hospital Ampang Puteri tu. Itu Japan punya profile, kita supply, kilang kita buat. Teknologi yang itulah. Yang teknologi diorang yang tak boleh ditiru oleh kilang-kilang biasa, apa salah satu biasanya dia orang benda-benda tu lebih pada punya lab lah, ada rahsia lah. Kadang-kadang dia bagi barang kan, dia bagi barang ikut dia punya buat, suruh kita buat. Untuk tu biasanya Japan takkan bagi lah. Dia ada dia sendiri ke. Dia persediaan stok tu daripada kalau Jepun ni kalau berapa lama? Yang dalam katalog kita, yang kita buat, ada kita buat satu yang ready stock tau. Satu yang ready stock Dalam kita simpan di kilang kita ada warehouse. Lepas tu kita ada 2-3 warehouse kat luar lagi. Kita simpan keep stock yang ni. So kalau customer nak tak ada dah habis kan. Apa ni bawa daripada Jepun cakap apa tapi stok dah habis, tak ada. Kita ada backup untuk tu. Yang cuma yang special order je kita biasa ambil masa 7 ke 8 minggu macam tu. Semua yang tradisional. Kebanyakannya yang kita ada dalam katalog kita khas tu kita ada stok. Kalau ikut trend orang Malaysia, diorang suka yang jenis macam mana setakat ini? Orang Malaysia ni bijak kan, macam-macam lah ni dah tak boleh dah, ni nak macam ni kan. Dia tu biasa dia ambil yang design yang macam orang kata lebih kepada macam walaupun minimalis tapi banyak yang macam lain pada lain, konsep dia yang luar biasa. Dia dah biasa je tu dia macam tu. Actually based on colour lah. Colour texture. Ini dah biasa dah. Ni lain lah. Mungkin dia nak yang segitiga ke segi empat. Kita kena ikut lah rentak mereka kan. Biasa dia ambil yang macam tu. Okey, selamat datang ke Jinjitas Malaysia. Kita kat sini kita ada satu showroom khas import daripada Jepun yang mana dia unik, dia punya design dia lebih kepada color natural dan pembakaran dia yang agak tinggi dan memberikan ketahanan yang sangat kuat. Anda boleh datang ke showroom kami di Glen Mary Shah Alam dan salesperson kami akan sedia membantu anda dengan quotation dan juga khidmat nasihat cara pemasangan dan juga membantu anda memilih tile yang terbaik untuk rumah anda. Okey.